lower arm habis. Ni lower arm dia. Assalamualaikum, selamat datang di Wala BS Automotive. Hari ni kita untuk Mazda 5 ni lower arm kita ganti dan insya kita servis masuk keris balik. Sama belah sini ke kanan dengan babu. Ni pecah. Okey, lower arm pecah. Yang lain kita belah kanan. Okey. Biasa dia sempat. Betul besar. Okey. Ni senang kan, boleh DIY sendiri. Kalau nak DIY sendiri boleh, tak masalah. Kita pasang balik. Dah settle. Masuk semua. Ni biar lagi abang kita buka, nampak dia punya ECU kena buka, bateri kena buka, air filter kena buka, baru dapat keluar dia punya mounting. Okey dah, masuk baru. Masuk mounting baru. Ni kena buka, ikat balik. Gegar. Gegar hanya mounting ni harus set. Okey, untuk Mazda 5, okey, motor dia besar sebab apa? Dekat dalam ni ada minyak. Belah sini ada minyak. Belah gearbox. Belah gearbox motor dah pecah dah. Pecah. Bekah. Ni sama dah. Dah bekah. Okey. Okey, wah lagi otomatis. Jaga kereta, jaga keselamatan.